Pertemuan yang lepas kita dah selesaikan ahwalul musnad dengan ahwalul musnad ilaih. Jadi sebelum tu lagi pun kita dah habiskan muqaddimah, fasahah dan balaghah. Sebelum kita masuk ke tajuk seterusnya, kita kena ingat bahawa setiap ilmu ilmu balaghah ni adalah ilmu yang berkait satu tajuk dengan satu tajuk yang lain. Bahkan kalau macam dekat kuliah Azhar pun, untuk syariah kan tahun 3 ilmu ma'ani, tahun 4 bayan dengan badi'ah contoh kan. Ataupun untuk lughah sendiri, tahun pertama ma'ani, tahun kedua ma'ani, tahun ketiga bayan, tahun keempat badi'. Tapi tetap juga kalau nak dah sampai tahun 3 tu dah sampai bayan contoh, tak boleh kita nak tinggalkan apa-apa yang kita belajar dekat tahun 2 dengan tahun 1 sebab dia saling berkait. Okay. Jadi pertemuan yang lepas kita dah habiskan ahwalul musnad ilaih dengan ahwalul musnad. Sekarang ni kita akan tengok ahwalu muta'alliqatil fi'li. Kita akan gerak laju-laju sebab lepas ahwalu muta'alliqatil fi'li kita ada al-qasru. Al-qasru pun kita dah tengok banyak dekat stam. Kemudian kita akan slow sikit dekat insya' dengan al-faslu wal-waslu. Tapi insya-Allah hari ni ilmu bayan habis insya-Allah. Kita gerak laju sikit. Muka surat 17, ahwalu muta'alliqatil fi'li. Sebelum tu ingatlah yang kita pernah jelaskan sebelum ni. Bila kita kata daraba Zaidun, kan? Daraba adalah musnad. Zaidun adalah musnad ilaih. Okey. Ahwalul musnad dengan ahwalul musnad ilaih kita dah selesai. Sekarang kita akan tengok ahwalul muta'alliqatil fi'li yang bermakna sesuatu benda yang berkait dengan fi'il. Yang berkait, yang ada hubungan dengan fi'il. Jadi kita tengok dekat sini dia kata yuzkarul maf'ulu ma'al fi'li. Disebut maf'ul berserta dengan fi'il. Jadi bila kita tengok benda yang berkait dengan fi'il, biasanya kebanyakannya adalah maf'ul, betul? Daraba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaid. Zaid telah memukul. Kita akan tanya apa? Memukul siapa? Memukul di mana? Memukul untuk apa? Memukul dengan siapa? Jadi memukul macam mana? Jadi memukul siapa? Maf'ul bih. Lepas tu memukul di mana? Maf'ul fih. Memukul untuk apa? Maf'ul li ajlih. Memukul dengan siapa? Maf'ul ma'ah. Memukul secara apa? Maf'ul mutlaq. Okey. Jadi kat sini kita faham bahawa muta'alliqatil fi'li kebanyakannya semuanya adalah maf'ul. Cuma yang tergantung. Dia kata apa? Li ifadati wuqu'il hadasi alaihi. Untuk mengifadahkan bahawa hadas maksudnya perbuatan berlaku ke atasnya. Maka li ifadati wuqu'il hadasi alaihi itu adalah maf'ul bih. Au fihi. Fihi itu maksudnya li ifadati wuqu'il hadasi fihi. Terjadinya pekerjaan itu padanya, maksudnya maf'ul fih. Lepas tu sambung lagi au li ajlihi. Li ifadati wuqu'il hadasi li ajlihi, ataupun maf'ul li ajlih. Faham Jadi kita dapat bahawa ahwal muta'alliqatil fi'li yang pertama adalah zikir. Kita tengok balik dekat, cuba tengok muka surat 10. Buka muka surat 10. Ahwalul musnad ilaih dengan ahwalul musnad yang pertama adalah zikir, betul? Kenapa perlu zikir musnad ilaih? Kenapa perlu zikir musnad? Yang pertama li kaunihil asla, yang kedua li ziyaratil idah, apa semua bagai. Okey, buka balik muka surat 17. Sekarang ni ahwal pertama untuk muta'alliqatil fi'li adalah zikir juga. Kenapa dizikir? Yang pertama li ifadati wuqu'il hadasi alaihi, seandainya dia adalah maf'ul bih. Li ifadati wuqu'il hadasi fihi, seandainya dia adalah maf'ul fih. Okey. So kita bawalah satu contoh. Daraba Zaidun, kita tulis muta'alliqatil fi'linya adalah fil masjidi. Fil masjidi dekat sini, adakah dia muta'alliqatil fi'li? Kita tengok posisi dia dalam kalam dulu. Daraba musnad, Zaidun musnad ilaih. Fil masjidi muta'alliqatil fi'liyan. Okey. Dia disebut tak sekarang? Disebut. Kenapa dia disebut? Sebab dalam balaghah kita akan cari sebab. Kenapa dalam ayat ni disebut benda ni? Ada sebab-sebab dia. Kenapa kadang-kadang tak disebut? Kenapa tak disebut? Ada sebab-sebab dia. Dekat sini kita sebut daraba Zaidun fil masjidi. Kenapa disebut dekat sini?
liifadatil wuqu'il hadasi fihi, untuk mengifadahkan bahawa hadas perbuatan ini berlaku padanya, pada masjid. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yu'akhkharu, dan ditakhirkan. Kita dapat ahwal muta'alliqatil fi'li yang kedua adalah takhir. Kenapa ditakhirkan? Li'annahu al-aslu, kerana dia adalah yang asal. So kita dapat benda yang kita dapat faedah baru. Ahwal yang asal untuk muta'alliqatil fi'li sama ada takdim ataupun takhir. Takhir. Takhir adalah asal. Kalau ditakdimkan baru kita cari sebab yang lain. Boleh faham Okay. So kita tengok sambungan dia. Wa qad yuqaddamu, terkadang boleh ditakdimkan. Dekat sini baru kita nak cari sebab. Kenapa maf'ul bih, maf'ul fih, muta'alliqatil fi'li semuanya ditakdimkan. Dekat sini dia bagi berapa sebab? Ada dua sebab. Yang pertama, litakhsis, untuk takhsis. Takhsis ni macam mana? Takhsis ni macam ni. Ada buah apple. Pasal ada buah oren, ada buah temikai, contoh. Okey. Fi'il dia makan. Kalau dia tak taksis, dia kata aku makan oren, aku makan oren. Boleh jadi dia makan juga apple, cuma dia tak sebut. Boleh jadi juga dia makan temikai, cuma dia tak sebut. Tapi kalau dia buat taksis kat sini, dia buat taksis macam mana? Aku makan oren sahaja. Waktu tu apple dah dinafikan, temikai pun dinafikan. Cumanya cara untuk kita taksis dengan memakai posisi muta'alliqatil fi'li adalah dengan mentakdimkan. Sebab tu dia kata waqad yuqaddamu muta'alliqatul fi'li. Terkadang muta'alliqatul fi'li boleh ditakdimkan. Ditakdimkan maf'ul, silap. Waqad yuqaddamul maf'ul, macam tu. Terkadang maf'ul boleh ditakdimkan untuk apa? Ditaksis, untuk taksis. Contohnya kita tengok na'buduka. Na'budu fi'il fa'il, kan? Ada musnad dalam ni, musnad ilah dalam ni, tapi ini bukan pembahasan kita. Yang pembahasan kita adalah ka dekat sini. Ka dekat sini posisi dia dalam nahwu kita akan kata dia adalah maf'ul, kan? Maf'ul, posisi maf'ul sekarang ni berada di hujung, ditakhirkan atau ditakdimkan? Ditakhirkan. Kenapa ditakhirkan dekat sini? Sebab ini adalah asal, liqaunihi al-aslu. Kerana liqaunihi al-asla, sebab ini adalah asal untuk maf'ul. Ditakhirkan. Wa qad yuqaddamu, terkadang ditakdimkan. Duduk kat depan. Macam mana kita nak sebut? Iyyaka na'budu. Macam yang ada dalam surah Fatihah kan. Iyyaka na'budu. Iyyaka ni dalam posisi kalam dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih adalah termasuk dalam muta'alliqatul fi'li. Muta'alliqatul fi'li di sini sedang ditakdimkan. Untuk apa? Untuk taksis. Maksudnya macam mana? Aku sembah engkau. Bukan macam tu. Aku hanya sembah kepada engkau sahaja. Macam mana kita dapat makna hanya, makna sahaja? Kita dapat daripada takdimnya muta'alliqatul fi'li. Boleh faham? Okay. Yang kedua adalah au li ri'ayatil fasilah, untuk meriayah fasilah. Fasilah adalah hujung kata. Macam kalau dalam bahasa Melayu kita cakap dia adalah pantun, contoh pantun. Contoh 2, 3 kucing berlari. Kalau nak bawa rangkap kedua kita kena hujung dia kena i juga kan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau Quran kita panggil dia li ri'ayatil fasilah. Tapi kalau syair li ri'ayatil qawafi, untuk mengikut qafiah. Dekat sini disebabkan dia bagi contoh Al-Quran li ri'ayatil fasilah. Summal jahima salluhu. Sepatutnya macam mana? Kita tengok kalam ni. Summa al-jahima salluhu. Okey. Mana musnad? Mana musnad ilaih? Ni musnad. Fi'il sallu ni. Waw ni adalah musnad ilaih. Okey, tak apa, ni bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah muta'alliqatul fi'li. Kat sini muta'alliqatul fi'li adalah al-jahim. Al-jahim adalah maf'ul fih bagi sallu. Posisi asal maf'ul fih adalah ditakhirkan. Sekarang ditakdimkan. Kenapa? Li ri'ayatil fasilah, untuk meriayah fasilah ayat Quran. Dalam ayat Quran ni, dalam surah Al-Haqqah, sebelum ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut khuzuhu faghulluh.
summal jahima salluh. Okey. Jadi untuk serasikan, seragamkan fasilah, ditakdimkan musnad ilaih. Kalau tak ditakdimkan, dia jadi macam ni. Khuzuhu faghulluh summa salluhul jahima. Tak kena kan? Bukan tak kena, maksudnya tak ada keseragaman dalam Quran. Okay, jadi disebabkan itu Allah takdimkan al-jahim. Itu yang kedua. Au li ghairi zalik, ataupun selainnya. Okey. Selesai ya. So kita dah dapat 3 ahwal muta'alliqatil fi'li. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah takhir, yang ketiga adalah takdim. Yang keempat, waqad yuhzafu, terkadang muta'alliqatul fi'li ataupun maf'ul boleh dihazafkan. Supaya apa? Kenapa perlu dihazafkan? Li ifadatil umum, untuk memberi faedah umum. Contohnya macam mana? Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam, dekat sini Allah musnad ilaih. Yad'u musnad. Selesai. Muta'alliqatil fi'li macam mana? Muta'alliqatil fi'li dia mana? Tak ada disebut. Maf'ulnya, maf'ul bih tak ada. Allah memanggil ke mana? Ila Darussalam, kepada Darussalam. Ada ulama tafsiran bahawa Darussalam itu adalah syurga. Allah memanggil ke syurga. Sekarang ni persoalan, Allah memanggil siapa? Kan, betul tak? Ada tak dalam Quran sebut Allah memanggil siapa dekat ayat ni? Tak ada kan? So dekat sini muta'alliqatul fi'li telah dihazafkan. Tak ada muta'alliqatul fi'li, maf'ul hilang. Supaya apa? Li ifadatil umum, supaya dapat takmimkan maf'ul tu. Maksudnya macam mana? Allah memanggil semua manusia. Tak ada satu pun terkecuali, disebabkan terlalu umum, tak payah sebut. Dihazafkan. Boleh faham eh? Jadi takdir macam mana? Wallahu yad'u kulla ahadin ila daris salam. Tengok dia kata, ai kulla ahadin. Boleh ubah baris tu. Dia tulis kulli ahadin kan? Ubah jadi kulla ahadin sebab maf'ul. Wallahu yad'u kulla ahadin ila daris salam, ataupun wallahu yad'u ila daris salami kulla ahadin. Selesai, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa maf'ul dihazafkan? Au listihjanihi, kerana istihjan. Istihjan ni merasa jijik untuk sebut maf'ul. Contohnya macam mana? Kaqauli Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Kalau kita tengok dari segi maknanya sahaja, ma ra'aitu minhu, aku tidak pernah melihat apa pun daripadanya. Daripadanya tu Rasulullah. Wala ra'a minni, dan wala ra'a, dan Rasulullah itu tidak pernah melihat. Dari siapa? Minni, daripada aku. Sekarang persoalannya apa? Apa yang Aisyah tak pernah melihat daripada Rasulullah tu? Apa yang Rasulullah tak pernah melihat daripada Aisyah? Apa dia? Dekat sini dia kata ta'ni as-saw'ah. As-saw'ah maksudnya aurat. Rasulullah, sebenarnya Aisyah nak cakap macam ni. Rasulullah tak pernah melihat aurat daripada aku. Dan aku pun as-saw'ah ni aurat, bahagian kemaluan, dan Rasulullah pun tak pernah melihat kemaluan aku. Tapi untuk sebut kemaluan tu adalah satu benda yang membangkitkan istihjan kita. Kita rasa macam jijik nak sebut benda ni. Hazaf. Muta'alliqatul fi'li dihazafkan, kenapa? Istihjan. Untuk istihjan. Selesai. Yang ketiga, auli tanzilil fi'li manzilatal lazim, untuk menganggap fi'il sebagai anggapan lazim. Kita semua tahu fi'il terbahagi menjadi dua. Satu fi'il muta'addi. Fi'il dari segi penggunaan terbahagi menjadi dua. Satu fi'il muta'addi, satu lagi fi'il lazim. Fi'il muta'addi tak perlu kepada, fi'il muta'addi perlu kepada maf'ul, walaupun tak disebut maf'ulnya. Ada, pasti ada, sebab kalau tak ada maf'ul tak terjadi fi'il tu. Contohnya macam mana? Daraba Zaidun, Zaid memukul. Walaupun kita tak sebut amran, Ammar yang dipukul, tapi kita faham bahawa ada seseorang yang dipukul. Itu fi'il muta'addi. Lazim adalah fi'il yang tak perlukan maf'ul. Contohnya kita kata kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Perlu dah maf'ul? Tak ada dah maf'ul. Okay. Sekarang ni kita tengok contohnya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi, adakah sama? Siapa yang sama? Alladzina ya'lamun, orang yang tahu, dengan apa? Wal ladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak mengetahui.
Sekarang ni kita tengok fi'il. Fi'il ni adalah ya'lamun. Ya'lamun dekat situ ada musnad. Dekat situ ada musnad ilaih. Musnad ilaihnya waw, selesai yang tu. Sekarang ni yang hilang ni adalah muta'alliqatul fi'li dia. Maf'ul dia hilang. Kita akan persoalkan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui? Mengetahui apa? Sebab apa? Sebab mengetahui itu adalah fi'il yang muta'addi. Kan? Dekat sini Allah tak sebut maf'ulnya. Kenapa? Sebab kita telah menganggap ya'lamun dalam siyak kalam ini sebagai anggapan yang lazim. Seolah-olah tak perlu pun maf'ul. Boleh faham? Tak perlu ditanyakan pun. Tahu apa? Tak perlu. Okay? Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Mengetahui apa? Tak perlu tanya benda tu. Sebab fi'il ni dah ditanzilkan ke manzilah lazim. Kita akan anggap dia sebagai fi'il yang lazim. Selesai. Sikit lagi, surat 18. Wa yu'ta. Didatangkan. Apa yang didatangkan? Bil hali, hal. Hal kadang-kadang didatangkan. Ni dekat sini tak bagi contoh, so saya jelaskan. Sebab ni semua berkait dengan nahwu. Kadang-kadang hal didatangkan. Didatangkan untuk apa? Li bayani hayati sahibiha. Untuk menjelaskan gambaran sahibul hal. Contohnya, Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Lepas tu datang hal. Rakiban. Zaid telah datang dalam keadaan sedang menunggang kenderaan. Kan? Jadi kita tahu bahawa keadaan si sahibul hal, iaitu Zaid, adalah rakib. Sebab tu dia kata, wa yu'ta bil hal. Hal didatangkan untuk apa? Dibayani hayati sahibiha. Untuk menjelaskan keadaan si sahibul hal. Dan untuk apa lagi? Wa taqyidi amiliha. Dan untuk muqayyadkan amilnya. Amilnya adalah ja'a. Untuk muqayyadkan maksudnya macam ni. Ja'a, dia datang. Bukan datang dengan sembarang datang. Datang dengan dalam keadaan rakiban. Dia ada muqayyadnya. Itu fungsi untuk datangnya hal. Yang kedua, wabi tamyiz. Wabi tamyiz ni masih ataf pada atas. Wa yu'ta bit tamyiz. Didatangkan tamyiz supaya apa? Libayani ma ubhima min zatin aw nisbah. Untuk menjelaskan apa yang samar. Libayani ma ubhima, untuk menjelaskan apa yang samar daripada apa? Min zatin, daripada zat ataupun nisbah. Ataupun nisbah. Contoh tamyiz. Kita buat contoh sendiri. Akhadtu 20 dirhaman. Akhadtu, aku telah mengambil. Mengambil apa? Mengambil 20. Sampai sini selesai. Sebabnya kata-kata kita sampai sini selesai. Sebab apa kita kata kata-kata kita sampai sini selesai? Cuba kita tengok perkataan darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaid. Selesai. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Selesai. Cuma bezanya dekat sini adalah akhadtu 20, dia masih dalam keadaan mubham, masih samar-samar. Aku mengambil 20. 20 apa? Datang tamyiz kat sini dirhaman. Aku mengambil 20 dirham. Jadi terkadang tamyiz boleh datang supaya apa? Untuk dibayani ma ubhima min zatin aw nisbah. Selesai. Wa taqyidu bisyarti, dan mentakyidkan kalam dengan syarat. Maksudnya macam mana? Jita. Kita kata jita. Jita maksudnya engkau telah datang. Kita takyidkan dia, kita muqayyadkan dia dengan satu syarat. Ada syarat kan banyakan. Kita buat in. In jita macam ni. Supaya apa? Liifadati ma'ani adawatihil mubayyanah fi ilmin nahwi. Dia kata dekat sini, buka balik ilmu nahwu.
tengok balik dalam Syarah Ibn Aqil atau mana-mana awamil pun ada, dijelaskan satu-satu makna daripada fi'il huruf-huruf syar. Huruf syar in, mahma, ma, man, aina, mata, tu semua huruf syar. Yang huruf jawazim selain 4 yang awal tu. Huruf jawazim total ada 15 kan. Selain 4 yang awal tu semua huruf syarat. Kita tengok balik, in untuk apa? Mahma untuk apa? Man untuk apa? Jadi kat sini dia kata wattaqidu bisyar. Seandainya dalam jumlah tu ada huruf syarat, maka datangnya huruf syarat ni untuk apa? Diifadati ma'ani adawatihil mubayyanah fi ilmi nahwi. Untuk memberi makna apa yang telah dijelaskan dalam ilmu nahwu. So rujuk balik ilmu nahwu. Selesai. Habislah kita 3 pembahasan besar dalam ilmu ma'ani. Yang pertama ahwalul musnad ilaih. Yang kedua ahwalul musnad. Yang ketiga adalah ahwalu muta'alliqatil fi'li. Okay, selesai. Sekarang ni bolehlah balik, lepas tu tengok Quran, baca Quran. Contoh, kita dah belajar, kita baca surah Yasin contoh. Dalam surah Yasin ada waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a contoh. Lepas tu kita tengok kat sini. Ja'a musnad, rajulun musnad ilaih. Datang dalam keadaan nakirah. Mesti ada sebab dia datang dalam keadaan nakirah. Apakah makna di sebalik nakirah ni? Makna dari sebalik nakirah ni adalah untuk menjelaskan sekian. Dia ada sebab dia dalam Quran. Okay. Sebab tu dalam tafsir ada banyak-banyak jenis tafsir kan. Ada yang dinamakan sebagai tafsir balaghi, tafsir dari segi balaghah sahaja. Okay. Antara ulama yang terawal yang macam saya dah cerita itu Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ada buat kitab tafsir Al-Kasyaf. Kalau nak join kelas ada dekat Azhar hari Isnin, setiap hari Isnin lepas zuhur. Dr. Ibrahim Hudhud. Sebab tafsir Al-Kasyaf ni kita tak boleh nak baca tanpa berguru sebab pengarangnya adalah Imam Zamakhsyari. Kita semua tahu bahawa Imam Zamakhsyari adalah orang yang bermazhab Mu'tazilah. So bila Dr. Ibrahim Hudhud baca, kalau ada apa-apa pendapat yang Mu'tazilah dia akan rawat contoh. Okay. Kemudian Al-Qasru. Pembahasan yang seterusnya adalah Al-Qasru. Ahwalul musnad ilaih selesai, ahwalul musnad selesai, ahwal muta'alliqatil fi'li selesai. Kemudian kita akan masuk qasar, cuma kita akan gerak laju sikit. Ta'rif qasar adalah huwa takhsisu amrin bi amrin bi tariqin makhsusin. Mentaksiskan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara. Menggunakan apa? Bi tariqin makhsusin, dengan menggunakan cara-cara yang khusus. Yang pertama, cara yang khususnya adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyi wal isbati. Nafi dan isbat. Nafi isbat ni adalah nafi wal istisna'an. Kenapa dia kata isbat kat sini? Sebab kalau dah istisnakan sesuatu, maksudnya kalau sebelumnya nafi, dia akan memusbatkan yang selepas tu. Kalau sebelumnya musbat, dia akan nafikan yang selepas tu, selepas ada wa istisna. Yang kedua adalah au innama ataupun innama. Yang ketiga awil atfi bila, ataf dengan la. Yang keempat au taqdimil ma'mul, mentakdimkan ma'mul. So yang kita dah tengok yang mana? Yang kita dah tengok cuma yang keempat je, au taqdimil ma'mul. Sebab apa? Sebab kita tengok dah dekat tadi, ma'mul kebanyakannya adalah maf'ul. Maf'ul dalam balaghah kita panggil dia sebagai muta'alliqatul fi'li. Muta'alliqatul fi'li adalah tadi ahwalnya, di antaranya adalah takdim. Takdimul maf'ul terkadang mengifadahkan taksis. Taksis bermaksud qasar. So bila kita buka balik muka surat 17, au litaksisi nahu iyyaka na'budu. Ni dalam ahwal muta'alliqatul fi'li dalam masa yang sama dia adalah qasar. Ya. Sekarang kita tengok yang pertama dulu, an-nafyu wal isbat. Oh, dia tak bagi contoh. Dia bagi contoh kat bawah tu. Kita baca dulu. Wayang qasimu, dan qasar ni terbahagi menjadi dua. Satu, qasri mausufin ala sifah. Menghadkan, qasar tu maksudnya menghadkan mausuf apa tu? Individu, contoh kita kata individu. Menghadkan individu ke atas sebuah sifat. Yang kedua, qasru sifatin ala mausuf.
menghadkan sebuah sifat ke atas mausuf. Okey. Qasru mausuf ala sifat, contohnya kita boleh tengok wama Muhammadun illa rasul. Dia kata fal awwalu nahu, dia akan bagi contoh semua ke atas. Wama Muhammadun illa rasul. Dekat sini kita nak tengok dia adalah qasar. Kenapa qasar? Sebab dia ada turuk dia. Turuk dia yang pertama adalah an-nafyu wal isbat. Ni nafi. Nafi. Pasal ada isbat. Isbatnya dari segi illa ni. Illa, datang illa. Nafi dalam bahasa kalau bahasa Melayu kan kita panggilnya sebagai kata negatif. Nafi. Isbat kata positif. So wama Muhammadun, tidaklah Muhammad itu siapa-siapa. Muhammad tu bukan siapa-siapa. Ayat negatif. Sebab apa? Sebab ada bukan. Kecuali seorang rasul. Maksudnya Muhammad adalah seorang rasul. Jadi positif. Jadi kita kata selepas illa, seandainya sebelumnya ada nafi, maka selepasnya adalah isbat. Seandainya sebelumnya isbat, maka selepasnya adalah nafi. Contohnya saya kata, telah datang pelajar Kedah. Positif ke negatif? Positif kan? Isbat. Kecuali Zaid. Zaid tidak datang. Ada perkataan tidak? Nafi. Okay? Selepas illa, kalau seandainya ini, dia akan ubah. Tapi yang boleh menjadi qasar hanyalah yang dimulakan dengan nafi. Bukan yang isbat dulu baru nafi, tak boleh. Dia kena nafi dulu baru isbat. So kita tengok dekat sini. Ni qasar mausuf ala sifat ke qasar sifat ala mausuf? Wa ma Muhammadun. Tidaklah Muhammad itu siapa-siapa. Kecuali seorang rasul. Maka dia adalah qasar mausuf. Qasarkan individu Muhammad, Nabi Muhammad ni hanya kepada rasul. Maksudnya adakah Muhammad ni ini? Bukan. Ni bukan. Ni bukan. Semua bukan kecuali seorang rasul. Kita menghadkan dia kepada satu sifat rasul sahaja. Yang kedua, ma Zaidun illa katibun. Sama juga. Turuknya adalah an-nafyu wal isbat. Dan dia termasuk dalam qasar mausuf ala sifat. Kita bagi makna macam mana? Zaid ini bukan siapa-siapa illa katibun, kecuali seorang yang penulis. Sama lagi, au innama Zaidun katibun. Zaid hanyalah seorang penulis. Innama, kalau innama kita tak bagi makna sesungguhnya, sebab kan inna kan memang kita tak ragukan. Inna adalah termasuk dalam adat yang memberi makna takkid kan. Inna sesungguhnya. Tapi bila datang ma merosakkan amal inna dan merosakkan makna inna. Jadi dekat sini dia tak bagi makna takkid. Akan tapi dia bagi makna qasar. Okey. Innama Zaidun katibun. Zaid hanyalah seorang penulis. Pakai turuk apa? Turuk innama. Sebenarnya kita sambung lagi. Zaidun katibun la syairun. Zaidun katibun. Zaid adalah seorang penulis. La syairun. Bukan seorang penyair. Semua ni adalah qasar mausuf ala sifah. Wasani. Yang kedua. Nahu ma katibun illa Zaidun. Tidak ada penulis kecuali Zaid. Qasar sifah ala mausuf. Makatibun. Tidak ada penulis. Maksudnya kalau kita penulis pun kita dah ternafikan dah. Kecuali si Zaid. Zaid seorang sahaja hanya penulis. Kita menghadkan sifat penulis tu kepada individu Zaid seorang, qasar sifat ala mausuf. Innama ilahukumullah. Innama ada wad qasar juga. Ilahukum, Tuhan kamu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal katibu Zaidun. Yang penulis hanyalah Zaid. Zaidun katibun. Zaid itu seorang penulis. La amrun, bukan amar. Kita menafikan mausuf. Menafikan amar. Ana sa'aitu fi hajatika. Ni dekat sini takdim. Takdim ana. Maksudnya aku seorang sahaja yang bergegas menunaikan hajat engkau. Selesai. Muka surat 20. Wa kullun minhuma salasatu aqsam. Setiap satu daripada duanya, maksudnya macam ni. Qasar sifat ala mausuf, qasar terbahagi menjadi qasar sifat ala mausuf, qasar mausuf ala sifat. Qasar sifat ala mausuf, kedua-dua ni terbahagi lagi menjadi 3. So total ada berapa bahagian? Ada 6 bahagian. Qasar, qalb, ifrad, ta'yin
dari pecahan qasar sifat ala mausuf, qasar qalb, ifrad ta'yin dari pecahan qasar mausuf ala sifat. Ya. Fal awwalu kita tengok qasar qalb dulu. Qasru qalbin, untuk apa qasru qalbin ni? Apa fungsinya? Liraddi ala may ya'taqidu aqsa ma taqul. Untuk mengradkan kepada orang yang beriktikad benda yang berlawanan dengan apa yang kau cakap. Contohnya macam ni. Kita kata Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ni apa yang kita kata. Zaid berdiri. Lepas tu orang depan kita ni dia meyakini sesuatu benda yang aqsima taqul. Aqsima taqul ni satu benda yang berlawanan dengan apa yang kau cakap. Apa yang lawan kepada qaim? Qaidun, duduk kan? Okey, dia beriktikad apa? Dia beriktikad bahawa Zaid adalah seorang yang qaidun. Zaidun qaidun. Ini iktikad dia, kepercayaan dia. Bila mana kita buat qasar dekat sini? Kita buat qasar. Innama Zaidun qaimun. Dan mukhatab kita adalah seseorang yang meyakini sesuatu benda yang berlawanan dengan apa yang kita cakap, maka qasar yang kita buat adalah qasar qalb. Dari segi makna qalb pun adalah maksudnya menukar. Kita menukar keyakinan si mukhatab kita tu daripada dia yakin bahawa Zaid tu qaid menjadi qaim. Ya. Tapi yang paling penting kat sini guna adawat qasar. Kalau kita tinggal adawat qasar, dia tak jadi qasar qalb. Dia cuma hanya jadi qalb sahaja. Kita melawan hukum yang dia bawa. Dia kata Zaidun qaid. Kita pun kata Zaidun qaim. Apa balaghah yang ada dalam kata-kata itu? Tak ada. Kita kena bawa satu benda yang boleh mengifadahkan qasar, sama ada innama ataupun nafi istisna apa semua bagai. Okey. Yang kedua, wasani. Wasani tu qasar ifrad. Untuk mengiktikad, untuk mengrad apa? Liraddi ala may ya'taqidu syirkah. Untuk mengrad orang yang mempercayai bahawa ianya adalah satu benda yang berkongsi. Contohnya, adalah mukhatab kita tu, orang depan kita, dia meyakini bahawa Zaidun syairun. Zaid itu adalah seorang penyair. Dalam masa yang sama, dia meyakini bahawa Zaidun qaimun. Zaid itu seorang yang berdiri. Ini keyakinan dia. Kita nak kata apa? Kita nak kata, oh, dia penyair je, tapi sekarang dia tengah duduk. So kita nak buang salah satu. Kita nak ifradkan. Ifradkan tu maksudnya daripada banyak, jadikan dia satu. Tu ifrad. Ya. Jadi kita guna adawat qasar, kita nak tulis Zaid, kita nak kata kat dia Zaid tu adalah seorang penyair sahaja, bukan berdiri. Kita pakai adawat qasar, innama Zaidun syairun. Zaid itu hanya seorang penyair. Ya. Jadi kita dah rad kepada orang yang meyakini bahawa ada syirkah di antara sifat ni dan sifat ni. Kita rad kepada dia, kita pakai adawat qasar, innama Zaidun syairun. Selesai. Wasalisu, yang ketiga, yukhatabu bihil mutaraddidu baina syai'aini fa aksar. Untuk memukhatab kepada orang yang meyakini orang yang mutaraddid, orang yang ragu di antara dua perkara. Contohnya macam mana? Seseorang tu dia ragu bahawa Zaid ni najah ke tak najah dalam imtihan. So dia antara Zaidun najihun dengan Zaidun ghairu najihin. Okey. Dia meragukan antara ini dan ini. Kita nak kata apa? Kita nak kata Zaid tu najah. Kita akan kata yang ini. Dengan adawat qasar, bawa innama. Innama Zaidun najihun. Mukhatab kita siapa? Mukhatab kita adalah seorang yang mutaraddid baina syai'ain. Dia ragu di antara dua perkara. Maka qasar yang kita bawa adalah qasar ta'yin. Ta'yin dari segi makna perkataannya adalah ta'yin, menunjukkan salah satu. Dia ragu di antara dua ni. Kita tunjuk yang ni yang betul.
pakai ada qasar, selesai. Selesai takat tu qasar, kita akan ke insya. Al-insya. So kita dah habis musnad ilaih, musnad, muta'alliqatul fi'li dengan qasar. Gerak ke insya. Al-insya huwa qismani. Insya ada dua bahagian. Satu talabi, insya talabi. Yang kedua wa ghairu talabi, dan insya ghairu talabi. Fa ghairu talabi, insya ghairu talabi ka siyagil uqud, sirah akad. Lagi ta'ajub, sirah ta'ajub. Wal madhi wal zammi, dan pujian ataupun hinaan. Yang tu semua insya juga, tapi insya ghairu talabi. Fokus utama balaghah dalam insya ni memang tajuk kita adalah insya. Tajuk secara umum insya. Insya ni merangkumi ghairu talabi dan talabi. Tapi sebenarnya pembahasan kita dalam balaghah hanyalah insya talabi sahaja. Ya. Maksudnya kita akan buang yang ghairu talabi tu, kita akan buang. Kenapa kita buang ghairu talabi tu? Adakah dia tidak ada balaghah dia sendiri? Maksudnya tak sampai tahap kata-kata yang indah? Bukan. Tapi sebab ulama-ulama balaghah tak mengihtimamkan ke arah tu. Okay. Kita tak menafikan bahawa dia ada balaghahnya sendiri. Tapi itu bukan pembahasan. So kita fokus terus kepada wat talabi dan insya talabi. Talabi ni maksudnya ada apa? Kita akan dapat rasakan daripada kata-kata dia tu, dia ada permintaan, ada harapan. Okay. Contohnya al-amru. Al-amru perintah. Dalam perintah kita meminta untuk dia melakukan sesuatu. Jadi talabi, insya talabi. Wan nahyu. An-nahyu adalah larangan. Larangan adalah satu benda yang minta juga, minta untuk dia meninggalkan sesuatu. Talabi. Ad-du'a wa tamanni. Doa tamanni pengharapan, istifham pertanyaan, al-ardu pembentangan, takhdid harapan juga, an-nida. An-nida apa tu? An-nida seruan. Fal amru, kita tengok satu-satu. Amar, nahi, tamanni, istifham. Fal amru talabul fi'li. Meminta sesebuah fi'il terjadi. Tu takrif dia. Dia punya sirahnya adalah, sirah ni bentuknya, bentuk datangnya fi'il amar adalah if'al. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mudhari'u ma'alamit talab. Nahu litakum. Contohnya litakum. Yang ketiga, ismu fi'lil amri. Isim fi'il amar. Yang keempat, wal masdarun naibu an fi'lihi. Masdar yang naib an fi'lihi. Ni semua dalam ilmu nahwu kita dah tengok. Kita tengok secara ringkas ya. If'al. If'al adalah satu bentuk wazan kepada fi'il amar semuanya. Contohnya idrib. Idrib pun atas wazan if'al, cuma ain fi'il dikasrahkan. Lepas tu apa? Iftah apa semua atas wazan if'al. Yang kedua, al-mudhari' ma'alami talab litakum. Nampak lam amar dekat situ, automatik sirahnya adalah sirah amar. Yang ketiga, isim fi'il amar. Isim fi'il amar ni contohnya macam isim fi'il amar, dia adalah sebuah isim tetapi memberi makna amar. Contohnya, contoh sah. Ada dalam hadis Nabi, sesiapa yang mengatakan kepada sahabatnya pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutib, mengatakan sah, maka dia adalah seorang yang lagha. Sah dekat sini apa? Sah ni adalah sebuah isim, memberi makna fi'il amar. Fi'il amar yang maknanya adalah uskut. Siapa yang mengatakan kepada sahabatnya, uskut, diam, dekat hari Jumaat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia sedang lagha. Jadi sah adalah termasuk isim fi'il amar. Yang keempat, masdarun naib an fi'lihi. Masdar naib an fi'lihi ni contohnya kita kata dorban Zaidan.
Kita tak puas hati dengan Zaid. Zaid ni kita tak puas hati dengan dia, kita nak ada kawan kita ni hebat. Hebat untuk pukul si Zaid ni. Kita kata kat dia, Dorban Zaidan. Satu pukulan baik Zaid. Satu pukulan Zaid. Kita kata macam tu. Kita tak kata pun, pukullah si Zaid dengan satu pukulan. Kita satu pukulan Zaid. Jadi kat sini, Dorban Zaidan, masdar. Dia adalah naib an fi'alihi. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya adalah idrib kat sini. Pukullah dengan satu pukulan kepada siapa? Zaidan, kepada Zaid. Jadi isim fi'il masdar ni adalah masdar yang menjadi pengganti kepada fi'il. So kita dapat 4 bentuk untuk amar. Selesai. Wan nahyu, nahi. Nahi adalah talabul kaffi. Meminta untuk mencegah. Meminta pencegahan. Contohnya, dia ni bercakap. Kita kata kat dia, jangan bercakap. Kita kata, la tatakallam. Jangan berkata-kata. Kita sedang meminta untuk dia mencegah diri dia daripada berkata-kata. Itu talabul kafi. Wasighatuhu, dan bentuknya adalah la taf'al. Wazannya adalah la taf'al. Okey. Secara umumnya ataupun secara manusia kita kan, siapa yang boleh perintah kepada siapa? Mesti orang yang pangkat di atas akan memerintah kepada orang yang pangkat di bawah kan. Tapi kadang-kadang orang yang pangkat di bawah pun boleh guna fi'il amar kepada orang yang pangkat di atas. Wa kullun minhuma, kita sambung, wa kullun minhuma, dan setiap satu daripada dua ni, maksudnya amar dan nahi, in kana minal adna lil a'la, seandainya daripada orang yang posisinya di bawah, dia punya martabatnya lagi rendah, kepada apa? Lil a'la, kepada orang yang martabatnya lagi tinggi. Summiya du'aan, maka itu dinamakan sebagai doa walaupun dia memakai fi'il amar. Contohnya macam mana? Kita doa, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ighfir adalah guna sirah fi'il amar kan? Adakah dekat sini kita sedang memerintah Tuhan supaya mengampunkan kita? Tak. Apa dalilnya? Dalilnya bahawa kita ni adna. Allah adalah a'la. Dalam balaghah, seandainya amar in kana minal adna lil a'la, seandainya daripada bawah ke atas, guna sirah amar, maka itu dinamakan sebagai doa ataupun kita panggil sebagai pengharapan. Kita sebenarnya bukan nak suruh, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, tapi kita seakan-akan makna kita macam ni. Wahai Tuhanku, aku mengharap engkau ampunkan aku. Macam tu. Walaupun kita guna fi'il amar. Selesai. Wa tamanni. Tamanni adalah pengharapan. Pengharapan yang talabul mahbubil ba'id. Meminta satu benda yang kita suka, tapi untuk mencapainya al-ba'id, sangat jauh. Maksudnya kita susah nak capai dia. Contohnya macam ni. Kita nak terbang, contoh nak terbang. Nak terbang sebenarnya boleh ke tak boleh? Kita nak kata secara logiknya memang tak boleh kan, tapi sebenarnya tak ada masalah pun nak terbang. Mungkin satu hari nanti ada alat yang boleh kita buat kita terbang. So tamanni kita adalah untuk terbang. Cumanya untuk sampai ke kita dapat benda yang kita nak tu sangatlah jauh. Baik. Bila jauh baru dinamakan sebagai tamanni. Bahkan ada ulama yang kata kalau dah sampai tidak mungkin, barulah dinamakan sebagai tamanni. Maksudnya tamanni memang payah nak dapat. Tapi kita nak benda tu. Awil mumtani', ataupun satu benda yang terlarang. Contohnya macam mana? Saya nak jadi nabi lah, contoh nak jadi nabi. Nak jadi nabi itu satu benda yang memang mumtani', memang tak mungkin. Tapi kita nak benda tu. Tu tamanni. Nak talabul mahbubil mumtani'. Menginginkan satu benda yang kita nak tapi benda tu terlarang, takkan boleh dapat. Selesai. Tadi kita tengok amar, kita tengok sirahnya ada 4. Lepas tu nahi, sirahnya ada 1. Lepas tu kita tengok tamanni, ni pun kita akan tengok sirah ataupun lafaz yang maudhu' kepada tamanni. Al-lafzul maudhu' lahu, lafaz yang maudhu' untuk tamanni adalah lafaz laita. Nahu, contohnya macam mana? Laita li hayata mi'atai amin. Kalaulah
Aku mempunyai apa? Hayata, sebuah kehidupan, mi'atai amin, 200 tahun. Sekarang ni 200 tahun, satu benda yang baik, jauh sangat-sangat untuk kita capai benda tu. Tak mustahil, tengok hidup 200 tahun. Tapi itu satu benda yang memang jauh untuk dapat. Wa qad yutamanna bilau. Kadang-kadang boleh ditamanikan dengan huruf lau. Nahu falau anna lana karratan. Ni kata-kata orang yang masuk neraka dalam surah Syu'ara ayat 102. Mereka dah masuk neraka. Lepas tu mereka menyesal atas perbuatan mereka di dunia. Mereka cakap macam ni, falau anna lana karratan, kalaulah seandainya kami mempunyai apa? Karratan, satu kali lagi untuk hidup dekat dunia. Adakah boleh dapat benda tu? Logik tak untuk dapat? Tak logik dah, memang satu benda yang mumtani'. Tapi dia nak dah benda tu? Dia nak. Pengharapannya adalah tamanni, tapi tamanni talabul mahbubil mumtani'. Okay? Selesai. Seterusnya, insya' yang seterusnya adalah al-istifham. Istifham adalah talabul fahmi, menuntut kefahaman. Adawat, adawatnya banyak sikit kat sini. Hamzah, hal, man, ma, ayun, kam, kaifa, mata, ayyana, aina, anna. 11. Kita tengok satu-satu. Falhamzatu, hamzah. Hamzah, untuk apa hamzah ni? Untuk dua benda. Satu, li talabi tasawwur, untuk menuntut gambaran. Yang kedua bawah tu, li talabi tasdiq, untuk menuntut tasdiq. Apa tu kita kata pengiyaan, apa macam ya ataupun tidak, menuntut jawapan ya ataupun tidak, tu tasdiq. Li talabi tasawwur ay idrakil mufrad, nahu azaidun indaka am amrun. Kita tengok dia pakai huruf istifhamnya adalah hamzah untuk talabi tasawwur. Azaidun indaka, adakah Zaid di sebelah engkau? Am amrun, ataupun Amr di sebelah engkau? Okey, kita dapat satu soalan. Adakah Zaid di sebelah engkau ataupun Amr? Lepas tu kita jawab apa? Ya. Ataupun kita jawab tidak. Kena jawapan tu dengan soalan? Tak kena kan? Zaid atau Amr di sebelah engkau? Zaid ke di sebelah engkau ataupun Amr? Ya. Tidak. Tak kena. So, hamzah dekat sini menuntut kepada tasawur, bukan tasdik. So, kita kena tasawurkan benda tu, berikan gambaran. Kita jawab macam mana? Kalau Zaid sebelah kita kata Zaidun indi. Zaid di sebelah aku. Kalau Amr, Amrun indi. Kita tak boleh jawab dengan na'am ataupun la. Selesai. Nombor dua, penggunaan hamzah adalah di talabi tasdik, untuk menuntut tasdik, menuntut ya ataupun tidak. Contohnya, nahu a'indaka Zaidun, adakah Zaid di sebelah engkau? Kita jawab apa? Ya. Ataupun kalau tak, kita jawab tidak. Itu tasdik. Wal jawab fil awal, dan jawapan di soalan pertama bitta'yin, dengan kita mentakyinkan siapa di sebelah kita. Kita tunjuk siapa. Kalau Amr, kita kata Amr. Kalau Zaid, kita kata Zaid. Wa fisani, jawapan pada soalan yang kedua dengan apa? Bi na'am, dengan na'am ataupun la. Selesai. So, kita dapat dah istifham. Adawat pertama untuk istifham adalah hamzah. Penggunaan hamzah untuk ditalabi tasdiq dengan ditalabi tasawwur. Selesai. Hal, ni yang kedua. Hal ditalabi tasdiqi faqat, untuk menuntut tasdiq sahaja. Contohnya macam mana? Hal indaka Zaidun, adakah Zaid di sebelah engkau? Jawapannya na'am ataupun la, untuk menuntut tasdiq. Selesai. Wa baqil adawati, dan selebihan adawat yang lain. Kita kata tadi ada berapa? Ada 11. Kita dah tengok dah. Hamzah untuk tasawur dan tasdiq. Hal untuk tasdiq. Tinggal lagi 9. 9 adawat yang lain semuanya adalah untuk tasawur. Wa baqil adawat li talabi tasawur.
So jawapan kita tak cukup dengan tak boleh dengan na'am ataupun la, atau kan, tetapi kita perlu berikan gambaran jawapan kita. Kefahaman yang mutakallim nak. So kita tengok satu-satu. Kita tengok laju-laju sikit. Yang pertama, man. Man untuk apa? Li talabi ta'yini zil ilmi. Tu bukan zil ilmi, tu zil alami. Li talabi ta'yini zil alami maksudnya untuk menuntut kita tunjuk mana satu yang mempunyai alam tu, mana satu yang mempunyai nama tu. Contohnya kita tunjuk seorang ni Zaid kan. Kita kata man haza, ini siapa? Siapa dia? Orang yang mempunyai alam tu siapa dia? Kita katalah ini adalah Zaid. Macam tu. Wa ma, dan yang kedua adalah kedua daripada bakil adawat adalah ma. Ma untuk apa? Dia talabi bayanil haqiqah, untuk menuntut penjelasan hakikat sesuatu benda. Contohnya kita kata mal birru, apakah itu kebaikan? So kita menuntut untuk orang depan kita menjelaskan hakikat kebaikan tu apa? Al birru, ni sekian-sekian. Okay. Wa ayyun, dan ayyun pun ada wa istifham. Untuk apa? Li talabi ta'yini wahidin minal mudhafi ilaih, untuk menuntut kita mentakyin, menunjuk salah satu daripada mudhaf ilaih. Contohnya ayyur rijali indaka. Ayyu mudhaf, dalam masa yang sama dia adalah adawat istifham. Mudhaf ilaihnya adalah ar-rijal. Ar-rijal, laki-laki, banyak laki, ramai. Ayyu penggunaannya adalah untuk takyin salah satu daripada mudhaf ilaih, maksudnya manakah lelaki-lelaki yang ada di sebelah engkau tu kan? Mana satu orang dia? Kita akan jawab salah satu daripada rijal tu, salah satu daripada mudhaf ilaih. Selesai. Kam li talabi bayanil adad, untuk menuntut penjelasan bilangan. Contohnya nahwu kam labistum, berapa lama engkau dah tinggal kat sini? Ni cerita tentang cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, mereka lari daripada satu kerajaan. Secara ringkasnya, lari daripada satu kerajaan, masuk satu gua, tidur selama beratus-ratus tahun, 300 tahun lebih. Lepas tu bila mereka bangun, mereka rasa macam baru tidur semalam, hari ni dah bangun kan. Lepas tu, tapi rasa sakit kepala tu mungkin berat sangat sampai dia tanya dekat kawan dia, kam labistum, berapa lama engkau tidur? Kam dekat sini adalah satu pertanyaan. Untuk apa? Li talabi bayanil adad, untuk menuntut penjelasan waktu. Lepas tu kawan dia kata, aku tidur sehari, aku tidur setengah hari, macam tu. Wa kaifa, dan kaifa lisu'ali anil hal, untuk menanyakan tentang keadaan. Contohnya kaifa anta, macam mana engkau? Maksudnya apa khabar engkau hari ini? Wa mata, dan mata lizaman, untuk menanyakan waktu. Contohnya mata nasrullah, dalam surah Al-Baqarah. Allah SWT menguji nabi-nabi dan para sahabat apa semua, sampaikan ujian tu mereka menanyakan mata nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah. Bila dekat sini mata lizaman, untuk menanyakan waktu. Wa kaza ayyana, ayyana tu adalah untuk zaman juga. So untuk zaman ada dua, mata dengan ayyana, keduanya untuk zaman. Contohnya adalah ayyana mursaha, ada orang mai dekat Nabi, dia tanya Nabi, bila nak berlaku hari kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanyakan kepada engkau wahai Rasulullah, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, ayyana bila, mursaha bilakah, mursaha bilakah waktu perlabuhannya hari kiamat, maksudnya bila nak berlaku hari kiamat. Dia tanya macam tu. Wa anna, dan anna bimakna min aina, dengan makna min aina. Nahwu anna laki haza, bermaksud daripada mana. Anna tu daripada mana, maksudnya kita takdirkan min aina laki haza. Ni dalam surah Ali Imran menceritakan tentang Maryam. Maryam adalah ibu kepada
Nabi Isa alaihissalam, sebelum beliau melahirkan Nabi Isa, Nabi Zakaria menempatkannya di satu mihrab untuk dia fokus ibadat dekat situ. Yang ditaklifkan untuk menjaga Maryam adalah Nabi Zakaria. Maksudnya Maryam tak akan makan, tak akan minum kecuali Nabi Zakaria bawa makanan tu. Tapi setiap kali dalam ayat Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika mana tiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Nabi Isa, Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, Nabi Zakaria wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria nampak dekat sisi Maryam pasti ada rezeki. Lepas tu Nabi Zakaria pun tanya, "Anna laki haza? Anna min aina?" Daripada mana engkau dapat benda ni? Okey. Itu adalah pertanyaan daripada Nabi Zakaria kepada Maryam. Okey. Wal jawab fil jami' bit ta'yin, dan jawab kepada semua soalan-soalan tadi adalah dengan kita ta'yinkan jawapan kita. Maksudnya tasawurkan. Selesai. Habis tu mesti ada satu soalan, satu pertanyaan. Apa beza ni dengan nahu? Ni sebiji yang macam nahu. Bezanya adalah dekat penggunaan yang berlawanan dengan sepatutnya. Contohnya macam mana? Waqad takhruju, sambung. Waqad takhruju tilkal adawatu ila ghairil istifham. Kadang-kadang adawat-adawat tu kita guna adawat istifham, tapi penggunaannya terkeluar kepada selain istifham. Maksudnya bukan untuk pertanyaan. Contohnya yang pertama adalah al-inkar. Nahu a ilahum ma'allah. Okey, ni ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut kan. A ilahum ma'allah. Adakah ada Tuhan selain Allah? Kalau kita kata istifham dekat sini, apa adawat istifhamnya? Hamzah kan? A ilahum ma'allah. Adakah ada Tuhan selain Allah? Allah menuntut apa? Tasdik. Kalau kita kata Allah menuntut tasdik dekat sini, maksudnya Allah dia tak tahu kata dia ni Tuhan sampai dia perlu tanya adakah ada Tuhan selain Allah. Adakah macam tu? Tak. Balaghah memberi makna yang lain, memberi makna istifham di sini memberi makna ingkar. Maksudnya dekat sini Allah sedang menanyakan adakah ada Tuhan selain Allah semata-mata untuk mengingkari bahawa ada Tuhan selain Allah. Boleh faham? Okay. Ini yang poin utama kita dekat sini. Tapi yang dijelaskan cuma 3 je. Yang lain tu semua yang tadi kita tengok tadi semua berkaitan dengan nahu. Kalau buka kitab nahu boleh jumpa, di sini pun boleh jumpa. Nombor 2, wal istibta'. Kadang-kadang penggunaan adawat istifham terkeluar daripada istifham hanya untuk istibta'. Contohnya, kam da'autuka. Kita jumpa perkataan kam. Kam kita tengok dalam nahu. Kam ni untuk li talabi bayanil adad, untuk menuntut penjelasan tentang bilangan. Lepas tu adakah ni untuk kita bagi jawapan? Kam da'autuka, berapa kali aku panggil kau? Lepas tu tak kan kita nak jawab, oh 3 kali, 4 kali. Kita tak perlu jawab macam tu. Sebab apa? Sebab pertanyaan tu bukan di talabil fahmi macam ta'rif istifham tadi. Akan tapi pertanyaan di sini adalah untuk istibta'. Istibta' maksudnya aku nampak engkau ni slow, kau jalan ni slow. Kam da'autuka, berapa kali aku panggil kau? Slow sangat kau jalan. Istibta'. Sin tu untuk wijdan. Maksudnya aku nampak engkau ni slow, laju sikit. Biasanya dekat budak-budak kan, kita panggil budak dia tak dengar. Panggil lagi tak dengar. Lepas tu kita kata, berapa kali aku panggil mas ni? Macam tu. Nombor 3. Nombor 3 adalah untuk takrir. Takrir kita kata dia adalah satu macam penegasan ataupun pengukuhan kefahaman. Contohnya alam nashrah laka sadrak. Dekat sini ada istifhamnya adalah hamzah. Bukankah lam nashrah, kami tidak alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lah kan? Bukankah kami telah melapangkan dada engkau? Lepas tu adakah Nabi perlu jawab? Oh ya. Tak perlu, Nabi tak perlu jawab sebab soalan dekat sini bukan li talabil fahmi, akan tapi untuk takrir, untuk mengukuhkan fakta bahawa Allah telah melapangkan hati Nabi. Selesai. Habis dah? Okay.
Ni dia punya untuk kita masuk ke insya. Untuk kita masuk ke insya, dia punya poin awal dia yang ni. Kita kena tahu, amar, fi'il amar adalah untuk talabul fi'li. Nahyi untuk talabu kafil fi'li. Lepas tu tamanni untuk talabul mahbubil ba'id ataupun talabu bil mahbubil mumtani'. Istifham untuk talabul fahmi. Cumanya kadang-kadang penggunaannya dia boleh terkeluar daripada penggunaan asal. Kadang-kadang ada fi'il amar tapi bukan untuk talabul fi'li. Untuk apa? Untuk doa contoh. Kita dapat dah satu tadi, doa. Kadang-kadang ada fi'il nahi tapi bukan untuk talabul kafi, akan tapi dia untuk doa. Ada juga kita tengok tadi. Lepas tu talabul mahbub bil ba'id, lepas tu talabul fahmi, semua kita tengok ada banyak. Kita tengok 3 je. Ingkar, istibta' dengan takrir. Yang selain tu selesai. Seterusnya, al-faslu wal waslu. Al-faslu wal waslu. Mungkin ni tajuk baru untuk pelajar tahun 2, untuk mana-mana pelajar tahun 2 usuluddin ataupun untuk pelajar tahun 3 syariah ataupun pelajar tahun 1 lurah. Ini adalah tajuk yang baru. Sebab apa? Sebab STAM tak ada, kan? STAM tak ada al-faslu wal waslu. So saya jelaskan sikit untuk masuk kepada fasal wasal ni. Dulu balaghah ni tak ada, kan? Balaghah tak ada. Cumanya ulama-ulama balaghiyun, bila mereka tengok Quran, mereka nampak bahawa ada satu benda yang perlu dirungkaikan daripada penggunaan waw ataf. Sekejap, itu padam ya. Bila kita tengok dalam surah Al-Hasyr, Allah SWT berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim, wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Okey. Lepas tu kita tengok pula surah Al-Hadid. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ada wal batin. Okey. Apa perbezaan dekat sini? Ni sebut nama Allah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Ni pun nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Apa perbezaan yang ada kat sini? Ulama balaghiyun bila depa tengok ni, mereka rasa macam ada, kenapa dekat sini tak ada huruf waw, kan? Kenapa dekat sini ada huruf waw? Tapi ni antara mufradat. Mufradat maksudnya satu mufrad. Kalau kita tengok dari segi jumlah pula, kita ambil daripada surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allamal Quran. Lepas tu ayat baru, khalaqal insan. Allamahul bayan. Lepas tu, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu. Sorry, sikit. Wasyajaru yasjudan. Wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha. Sampai situ cukup ah. Was-samaa'a rafa'aha. Tengok ni. Allamal Quran, satu jumlah. Khalaqal insan, satu jumlah, kan? Okay, kita tengok ayat kelima pula. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okey. Lepas tu ada satu jumlah yang datang selepas ni, wan najmu wasyajaru yasjudan. Satu jumlah. Cumanya pakai apa? Pakai huruf waw kat sini. Was-samaa'a rafa'ah, satu jumlah lagi pakai huruf waw.
Dekat sini tak pakai waw, dekat sini pakai waw. Jadi ulama balaghah mereka rasa macam ada satu rahsia yang dekat tempat ni pakai waw, dekat sini tak pakai waw. Apakah rahsia tu? Jadi mereka cuba rungkai satu-satu. Cumanya mereka tak fokuskan kepada mufrad, mereka fokuskan kepada jamak. Dan huruf ataf kan ada 10 yang kita dah kira itu waw, fa, summa, hatta, au, imma, am, la, bal, lakin. Cuma yang difokus adalah hanya huruf waw. Yang 9 tu kita tolak tepi. Sebab apa? Huruf waw sahaja, sebab huruf waw sahaja yang musyarakahnya tanpa ada apa-apa tambahan. Contoh kalau kita tengok summa ataupun kita tengok fa contoh. Akaltul burtuqala, aku telah makan oren, fattufah, maka kemudian aku makan apple. Oren aku makan, apple pun aku makan. Cumanya ada takkid dekat sini. Maksudnya dia makan oren dulu, lepas tu baru habis makan oren baru makan apple. Tapi kalau makan kalau kita pakai huruf waw, akaltul burtuqala wattufaha, boleh jadi dia makan apple dulu baru makan oren, ataupun dia makan oren dulu baru makan apple, ataupun dia makan bersamaan. Tak ada masalah. Jadi kat sini musyarakah yang lebih umum mana? Huruf waw. Jadi ulama balaghin fokus kepada huruf waw sahaja dalam pembahasan fasal wasal. Boleh faham dekat ni? Okey. Kepentingan fasal wasal. Satu hari Sayyidina Abu Bakar lalu lepas tu jumpa seorang lelaki. Seorang lelaki ni dia pegang satu baju. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun tanya dia, atabi'u hadha saw, adakah engkau sedang menjual baju ni? Lepas tu dia kata apa? Dia kata, la yarhamukallah. La yarhamukallah. Yang dia nak kata sebenarnya adalah, la, aku tidak jual baju ni. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Sebab apa? Sebab Amirul Mukminin, khalifah kan. Jadi mau tak mau lepas dia cakap dia kena berdoa. Itu sebagai adab untuk kita bercakap dengan khalifah. Sekarang kita tak ada khalifah. Tapi kalau ada khalifah ni sebagai adab. Tapi yang penggunaan yang dia salah, dia cakap macam ni. La yarhamukallah. Orang Arab boleh menganggap bahawa semoga Allah tidak merahmati kamu. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar termasuk dalam lelaki yang sampai tahap fasahah dia tinggi. Jadi dia betulkan, dia kata, jangan cakap macam ni. Cakap macam mana? La wa yarhamukallah. Tambah waw. Tidak, aku tidak jual baju ini. Wa yarhamukallah. Dan semoga Allah merahmati engkau. Jadi kat sini pentingnya fasal wasal keluar daripada sini. Sebab tanpa waw boleh mengubah makna. Seolah-olah semoga Allah tidak merahmati engkau. So faham yang dekat ni? Mana itu fasal, mana itu wasal. So kita akan tengok al-faslu wal waslu. Al-waslu, kita akan tengok wasal dulu. Apakah itu wasal? Wasal adalah atfu ba'dil jumali ala ba'din. Mengatafkan satu jumlah ke atas satu jumlah yang lain. Nampak sini? Dia fokus kepada jumlah, bukan mufrad. So yang tadi kita tengok al-malikul qudus salamul mu'min wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, tu kita buang. Sebab itu bukan pembahasan balaghah. Tapi macam yang saya cakap tadi, apa-apa perkara yang tidak dibincangkan dalam ilmu balaghah, itu tak semestinya dia tidak ada faedah balaghah langsung. Ada, cumanya dia bukan pembahasan. Yang kita bahas sekarang adalah jumlah. Ya. Al-waslu adalah atfu ba'dil jumali ala ba'din. Mengataf satu jumlah ke atas jumlah yang lain. Ingat, ataf hanya memakai huruf ataf waw. Tak pakai, yang 9 lagi itu tak pakai. Seterusnya adalah al-faslu. Fasal adalah apa? Tarkuhu. Tarkuhu tu boleh tulis ta'riful dia. Ta'rifulnya adalah ataf pada atas. Tarku atfi ba'dil jumali ala ba'din. Hu tu atfi ba'dil jumali ala ba'din. Maksudnya, meninggalkan ataf satu jumlah ke atas satu jumlah yang lain. Maksudnya kita biarkan dia tanpa huruf ataf. So, apa kita punya bahan kita sekarang? Maksudnya kita punya bahan kajian kita dalam fasal wasal. Yang pertama kita perlu ada dua jumlah.
dua jumlah. Yang kedua, kita perlu ada huruf ataf kalau wasal. Ataupun kita perlu buang huruf ataf waw tu kalau fasal. Okey. Tapi poin utama perlu ada dua jumlah. So kita sambung. Wal jumlatani, dua jumlah, imma an yakuna bainahuma kamalul inqita'. Dua jumlah boleh jadi hubungan di antara dua jumlah itu adalah kamal inqita'. Itu satu. Ataupun hubungan di antara dua jumlah itu adalah kamalul ittisal. Kamal ittisal. Ataupun yang ketiga adalah au shibhu kamalil inqita'. Hubungan di antara dua jumlah adalah shibih kamal inqita'. Ataupun yang keempat, hubungan di antara jumlah adalah au shibhu kamalil ittisal. Shibih kamal ittisal. Ataupun yang kelima adalah awit tawassutu bainal kamalain. Ataupun tawassut bainal kamalain. Okey, dapat So, dua jumlah untuk kita tahu sama ada posisi dia perlu fasal ataupun wasal di antara dua jumlah ni, kita tengok hubungan di antara dua jumlah tu. Seandainya kamal inqita', maka macam ni. Kamal ittisal macam ni. Kamal syibih kamal inqita' macam ni. Yang penting sekarang ni kita tinggal tengok hubungan di antara dua jumlah tu. Okey, sekarang ni natijah. Fayajibul faslu fil arba'atil awwal. Wajib fasal. Fasal ni kita faham, fasal adalah meninggalkan huruf ataf. Wajib meninggalkan huruf ataf di empat terawal. Maksudnya kalau seandainya hubungan di antara jumlah tu kamal inqita', kamal ittisal, syibih kamal inqita', syibih kamal ittisal, maka tak boleh pakai huruf ataf. Wal waslu, wajib pakai huruf ataf bila? Fil khamisah, pada yang kelima tu, tawassut bainal kamalain. Seandainya dua jumlah, hubungan di antara dua jumlah adalah tawassut bainal kamalain, maka wajib kita pakai huruf ataf. Selesai. Okey. Faham takat ni? Kita nak gerak lagi slow-slow. Kita gerak satu-satu. Hubungan yang pertama, kamalul inqita'. Apa tu kamal inqita'? Kamal inqita' adalah idza kanat ihdal jumlataini khabaran wal ukhra insya'an. Mudah Bila kita tengok dua jumlah tu, yang salah satu daripada dua jumlah tu adalah satunya khabar, satunya lagi insya', maka hubungannya adalah kamal inqita' dan tak perlu pakai huruf ataf. Tengok contoh. Safara fulanun. Safara fulanun sallamahullahu. Asyik. Kita kena bahagi dulu jumlah. Safara fulanun, fi'il fa'il. Okey, selesai satu jumlah. Sallamahullahu, fi'il maf'ul fa'il. Selesai. Jumlah pertama dengan jumlah kedua. Tengok hubungan dia. Hubungannya adalah dekat sini sama ada kamal inqita', kamal ittisal, syibih kamal inqita', syibih kamal ittisal ataupun tawassut bainal kamalain. Tengok safara fulanun, dia adalah bentuk khabar. Khabariyah, jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah ni dia memberi makna fakta. Sallamahullahu, semoga Allah menyelamatkan dia. Maksudnya semoga dalam jagaan Allah. Semoga ni kan adalah kita kata apa tu? Doa. Doa termasuk dalam insya'iyah. So ini adalah insya'iyah. Jumlah insya'iyah. Jumlah yang pertama adalah khabariyah, jumlah yang kedua adalah insya'iyah, maka hubungan di antara keduanya adalah kamal inqita'. Wajib pakai huruf ataf tak? Wajib fasal ke wasal? Fasal. Jadi tak boleh pakai huruf ataf. So macam ni betul? Safara fulanun sallamahullah ataupun safara fulanun wa sallamahullah. Kita buang huruf ataf. Safara fulanun sallamahullah. Selesai. Itu yang pertama untuk kamal inqita'. Yang kedua, aw lam yakun bainahuma jami'un. Ni Zaidun. Kita tak bagi makna lagi. Aw lam yakun bainahuma jami'un, ataupun di antara dua jumlah itu tidak ada jami', tidak ada tidak ada keserasian, macam tu, keserasian. Contoh Zaidun katibun
wa amrun tawilun. Zaidun katibun, waw tak ada. Amrun tawilun. Okey, cuba kita tengok sini. Zaidun katibun, satu jumlah. Amrun tawilun, satu jumlah. Mubtada khabar, selesai. Jumlahnya apa? Jumlahnya adalah jumlah khabariyah. Kan? Sebab satu statement, ni pun satu statement. Zaid adalah seorang penulis. Amr adalah seorang yang tinggi. Apakah kaitan di antara penulis dan tinggi? Tak ada. Jadi dekat sini, kita kata dia adalah kamal inqita'. Hubungan di antara dua jumlah ni adalah kamal inqita'. Tak boleh pakai huruf ataf. Wow, tak boleh. Cuba kalau kita buat, mesti ada persoalan lah. Macam mana? Cuba kalau kita buat bagi ada jami' dekat sini, ada keserasian. Kita tengok, bagi yang ada hubungan, Zaidun qa'imun. Lepas tu yang kedua kita bawa Amrun qa'idun. Zaid seorang yang berdiri, jumlah pertama mubtada khabar. Amrun qa'idun, jumlah kedua mubtada khabar. Di antara dua jumlah ni kita nak tengok sama ada fasal atau muwassal. Dekat sini boleh tak kamal inqita'? Tak boleh, sebab untuk kamal inqita' sama ada khabariyah atau insya'iyah, dia kena ikhtilaf. Tapi dekat sini kedua-duanya adalah khabariyah. Dalam masa yang sama, dekat sini ada jami'. Apa jami' di antaranya? Qa'im. Satu lagi, qa'id. Qa'im adalah berdiri. Sedangkan qa'id adalah duduk. Jami' di antara berdiri dan berduduk, hubungan di antara berdiri dan duduk adalah hubungan kata lawan. Jadi ada tak hubungan dekat sini? Kalau ada hubungan, maka dia bukan kamal inqita'. Ya. Jadi dekat sini wajib pakai waw. Zaidun qa'imun wa amrun qa'idun. Zaid berdiri sedangkan Amr duduk. Macam tu. Selesai. Itu kamal inqita'. Sekarang kita tengok syibih kamal inqita'. Wa shibhu kamalil inqita' bila iza mana'a minal atfi mani'un. Apabila ada sesuatu penghalang yang menghalang kepada ataf. Iza mana'a minal atfi mani'un. Contohnya wa tazunnu Salma annani abghi biha badalan uraha fi dhalali tahimu. Wa tazunnu Salma badalan. Ini syarah pertama. Annani abghi biha. Syarah pertama. Uraha fi dhalali tahimu. Okey. Wa tazunnu, dan telah menyangka. Siapa yang menyangka? Salma. Salma ni mungkin bini dia ataupun kekasih dia sekian. Salma telah menyangka. Salma sedang menyangka bahawa apa? Annani, bahawa aku, annani abghi, bahawa aku sedang mencari apa? Badalan biha, mencari seorang penggantinya. Maksudnya perempuan mereka suka overthinking kan, macam oh laki aku cari perempuan lain, contoh macam tu. Jadi Salma pun dia overthinking macam tu. Dia kata oh laki aku ni cari perempuan lain. So dia tengah mengungkapkan, menceritakan peristiwa Salma tu dalam satu syairnya. Dia kata Salma sedang menyangka bahawa aku mencari perempuan lain. Uraha, aku melihat dia, si Salma ni, fi dhalali tahimu, sedang bergelumang di dalam kesesatan. Maksudnya sangkaan yang meleset, mana ada aku cari perempuan lain, macam tu. Okay. So syawahid kita adalah dekat sini. Uraha, jumlah kedua ni. Adakah perlu kita pakai huruf waw? Okay. Dia tengok kalau pakai huruf waw, kan kita kata syibih kamal inqita' apabila untuk ataf ada satu penghalang untuk ataf. Apakah penghalang untuk ataf tu? Salma menyangka bahawa aku mencari penggantinya dan aku melihat dia sedang bergelumang dalam kesesatan. Jadi kalau pakai huruf waw dekat sini, kita akan nampak idh law atafa uraha, seandainya uraha diatafkan,
la tuwhima annahu atafa ala abri. Maka kita akan menyangka bahawa dia ni ataf ke atas abri. Okey. Sedangkan dia bukan ataf. Dia adalah satu jumlah baru. Okey. Kalau kita kata dia adalah ataf ke atas abri, dia akan jadi makna macam ni. Salma menyangka bahawa aku mencari perempuan lain dan Salma menyangka bahawa aku melihat dia dalam kesesatan. Nampak? Perbezaan antara dua makna tu. Okay? Sebab tu kita kena tinggalkan huruf ataf nak menunjukkan ada hubungan di antara jumlah kedua dan jumlah pertama. Hubungan dia apa? Syibih kamalun inqita'. Bahawa kalau seandainya kita ataf kat sini, orang akan ingat, boleh jadi orang ingat bahawa ini ataf kepada abri. Sedangkan bukan. Okay? Dia bukan ataf. So, sekali lagi, makna yang betul adalah Salma menyangka bahawa aku mencari perempuan lain. Aku melihatnya dalam kesesatan. Iaitu makna yang asal. Kalau kita ataf, dia akan jadi macam ni. Salma menyangka bahawa aku mencari perempuan lain dan dia menyangka bahawa aku melihat dia dalam kesesatan. Okay? Salah. So, kita tak boleh pakai huruf waw. Sebab apa? Sebab ada mani'. Mani'nya adalah merosakkan, mentembungkan kefahaman kita terhadap bait syair ni. Selesai. Kemudian kita akan tengok hubungan yang ketiga adalah kamalul ittisal. Kamalul ittisal bila idza kanat as-saniyatu ta'kidan lil ula. Apabila jumlah kedua merupakan sebuah takkid kepada jumlah pertama. Sambung kita tengok bawah tu. Au badalan, ataupun jumlah kedua merupakan badal daripada jumlah pertama. Sama lagi, au bayanan, ataupun jumlah kedua merupakan bayan, penjelasan kepada jumlah pertama. Itu kamal ittisal. Kita tengok contoh. Contohnya adalah zalikal kitab. Zalikal kitabu la raiba fi. Okey. Zalikal kitab. Jumlah pertama. La raiba fi, jumlah kedua. Apa hubungan dia antara jumlah pertama dan jumlah kedua? Hubungannya adalah kamal ittisal. Macam mana kita tahu bahawa ini ada kamal ittisal? Sebab jumlah kedua sekarang ni, dia kata iza kanatis saniyatu, maksudnya iza kanatil jumlatus saniyatu ta'kidan lil ula, adalah takkid kepada al jumlatul ula, jumlah pertama. Kita tengok jumlah pertamanya apa maksudnya? Zalikal kitab, itu adalah kitab. Macam tu kan makna dia. So kita dah belajar balawahan. Kalau musnad ilaih dekat sini zalika datang dalam bentuk isim isyarah. Mesti maknanya adalah untuk menunjukkan ba'id. Dalam masa yang sama boleh kita kata ta'zim. So kita dah ta'zim dah kitab ni. Lepas tu kita pakai al-kitab dengan alif lam menunjukkan bahawa kitab tu adalah satu-satunya kitab. Lepas tu maksudnya dalam sini kita melambangkan bahawa kitab tu adalah kitab yang sangat agung, tinggi. Kan? Okey. Zalika kitab tu dah cukup. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa tidak ada keraguan dalam kitab tu. Al-kitabul kamil, kitab yang sangat-sangat sempurna. Boleh tak kita bayang satu kitab yang sempurna, tengok-tengok ada keraguan dekat kitab tu, ada kesalahan. Boleh tak kita bayang macam tu? Tak boleh kan? So cukup dah sekadar kata zalikal kitab. Tapi datang jumlah yang kedua, seakan-akan takkid kepada jumlah yang pertama, datang la raiba fi. Tidak ada keraguan terhadap kitab tu. Jadi manzilah ataupun posisi jumlah kedua seakan-akan takkid kepada jumlah pertama. Bila dia adalah takkid kepada jumlah pertama, maka hubungan di antara jumlah pertama dan jumlah kedua adalah kamal ittisal. Okay? Tak boleh pakai huruf ataf. Sebab tu dalam Quran tak ada zalikal kitabu wa la raiba fihi, tak ada. Zalikal kitabu la raiba fihi, direct. Selesai. Kita tengok au badalan, ataupun jumlah kedua berada di posisi badal untuk jumlah pertama. Ayat Quran juga amaddakum bima ta'malun. Amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an'amin wa banin.
Okey. Jumlah pertama, amaddakum bima ta'lamun. Jumlah yang kedua, amaddakum bi an'amin wa banin. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara. Saya tak ingat sama ada kaum Samud atau kaum Hud antara dua tu. Allah berkata dekat kaum kaum Aid. Rasanya kaum Aid. Amaddakum bima ta'lamun. Allah telah memudahkan ataupun memanjangkan nikmat kepada kamu semua dengan apa? Bima ta'lamun, dengan benda yang kau semua pun dah tahu benda tu. Lepas tu sambung, ada jumlah kedua, amaddakum bi an'amin wa banin. Allah telah memberi nikmat kepada kamu semua bi an'amin, dengan haiwan-haiwan ternakan, dan banin, anak-anak, anak pinak. Okay. Sekarang ni pertanyaan, adakah an'am dan banin bima ta'lamun? Jadi Allah telah memberi nikmat dengan apa yang kamu semua dah makruf, apa yang kamu semua dah tahu. Itu satu. Dan Allah telah memberi nikmat dengan haiwan ternakan dan anak pinak. Sekarang ni pertanyaannya, adakah anak pinak dan haiwan ternakan ni termasuk dalam ma ta'lamun? Benda yang kamu ketahui. Kan? Ya, sebab apa? Sebab Allah bagi kita nikmat banyak benda. Contohnya amadakum, dengan Allah telah memberi nikmat kepada kita dengan haiwan ternakan, anak pinak, harta yang banyak. Semua tu semua kita tahu kan? Kita tahu. Okey. Allah sebut daripada yang kita tahu banyak-banyak tu, Allah sebut dua je, an'amin wa banin. Dalam ayat seterusnya ada lagi dua, wa jannatin wa uyun, tapi tak apa. So Allah sebut dua di antara banyak-banyak yang kita tahu. Dalam masa yang sama, dua ni adalah badal kepada benda yang kita tahu ni. Badal ni satu benda yang sama je. Benda yang apa yang kita tahu. Ni, dua ni apa? Benda ni dua apa? Benda yang kita tahu. Tu badal. Jadi pengganti. Kalau kita buang ni, kita letak posisi ni dekat sini, ataupun kita buang ni, kita letak posisi ni, ganti dekat dua ni, tak ada masalah. Tu badal. Okey. Jadi ini adalah badal jumlah kedua adalah badal kepada jumlah pertama, maka hubungan di antara jumlah pertama dan kedua adalah kamal ittisal. Wajib kita fasal. Tak boleh pakai huruf ataf. Sebab tu amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an'amin wa banin. Tak ada huruf ataf. Okay? Sebab jumlah kedua posisinya kita dah anggap dia sebagai badal kepada jumlah kedua kamal ittisal. Selesai. Yang ketiga, bayan. Jumlah kedua menjadi bayan kepada jumlah pertama. Kita tengok contoh. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal qala ya Adam. Fawaswasa ilaihi syaitan. So qala ya Adam. Okey. Jumlah pertama, fawaswasa ilaihi syaitan. Jumlah pertama. Jumlah kedua, qala ya Adam. Ada dua jumlah. Sekarang kita nak tengok hubungan di antara dua jumlah tu. So kita tengok, fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan telah membisikkan, waswaskan kepadanya Nabi Adam. Dekat waswas ni ada satu benda yang macam tersembunyi. Maksudnya macam mana bentuk bisikan syaitan tu dekat kepada Nabi Adam. Datang bayan, datang satu penjelasan. Qala, syaitan pun berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, adakah kamu nak aku tunjukkan kepada engkau satu pokok yang engkau akan kekal selama-lamanya jadi malaikat? Macam tu. Jadi bisikan jumlah kedua ni menceritakan tentang bisikan yang ada di jumlah yang pertama. Yang di mana kalau tak mai jumlah kedua ni, orang tanya macam mana Nabi Adam dibisik oleh syaitan? Tak boleh jawab. Kan? Sebab ini satu benda yang macam ada masih khafi lagi, masih tak dirungkaikan lagi macam mana cara bisikan. Mai jumlah kedua seolah-olah bayan, penjelasan kepada jumlah pertama tadi, maka hubungan di antara jumlah kedua dan jumlah pertama adalah kamal ittisal. Wajib fasal. Fasal apa?
tarku atfi ba'dil jumali ala ba'. Meninggalkan huruf ataf satu jumlah dengan jumlah yang lain. So tak boleh kita pakai huruf ataf. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam. Bukan. Fawaswasa ilaihi syaitanu wa qala ya Adam. Bukan. Selesai. Sambung sikit lagi. Wa shibhu kamalil ittisal. Syibih kamal ittisal. Bila syibih kamal ittisal? Iza kanatis saniyatu. Ingat kalau dia tulis as-saniyatu ataupun al-ula apa semua pakai adat, tapi adat tu muannas, maksudnya ada takdir al-jumlah. Iza kanatil jumlatus saniyatu, macam tu. Fi mahalli jawabi su'alin nasyi'in 'anil ula fi mahalli jawabi su'alin nasyi'in 'anil jumlatil ula. Maksudnya apabila jumlah kedua berada di posisi jawab daripada soal yang terbentuk daripada jumlah pertama. Sekali lagi. Apabila jumlah kedua, iza kanatis saniyatu, apabila jumlah yang kedua berada di mana? Berada di posisi jawab kepada soalan yang terbentuk daripada jumlah pertama. Okay. Contohnya macam mana? Iz dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Iz dakhalu alaihi Iz dakhalu alaihi faqalu salama. Faqalu salama. Okey. Kita tengok jumlah pertama dengan jumlah kedua. Iz dakhalu alaihi faqalu salama, jumlah pertama. Qala salamun, jumlah kedua. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu tu didatang oleh malaikat, 4 orang malaikat. Mai tiba-tiba Nabi Ibrahim dia kenal je ahli kampung dia. Dia kenal je siapa rakyat-rakyat dekat kampung dia kan. Masyarakat dekat kampung dia. Tapi mai 4 orang yang asing mai dekat rumah dia. Iz dakhalu alaih, ketuk pintu masuk dalam rumah. Faqalu, maka 4 malaikat tu kata salama, salam. Okey. Lepas tu mai jumlah kedua. Jumlah kedua ni sebelum mai jumlah kedua, waktu saya cerita tadi, malaikat-malaikat masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim. Malaikat-malaikat pun kata salam. Lepas tu akan ada satu soal. Soal ni soal yang nasyid, soal yang terbentuk dalam minda kita ya. Soalan ni dia akan bunyi macam ni. Habis tu Nabi Ibrahim jawab apa? Apakah reaksi Nabi Ibrahim? Betul? Kita nak tahu betul reaksi Nabi Ibrahim kan? Adakah Nabi Ibrahim terkejut, takut, ataupun dia sampai tak terkata apa? Soalan tu dia timbul dalam otak kita, mai jumlah kedua merupakan di dalam fi mahalli jawabi su'alin nasyid. Dia di dalam satu posisi yang merupakan jawab kepada soal yang terbentuk tadi. Okey. Apakah reaksi Nabi Ibrahim bila malaikat-malaikat mengucapkan salam kepadanya? Qala salamun. Nabi Ibrahim pun mengatakan salam. Okay. Jadi hubungan di antara jumlah kedua dan jumlah pertama adalah syibih kamal ittisal. Kenapa? Sebab iza kanatis saniyatu, apabila jumlah yang kedua merupakan apa? Fi mahalli jawabi su'alin nasyid. Dia berada di posisi jawab kepada soal yang terbentuk, bukan soal yang ada dalam matan, bukan. Soal yang terbentuk di dalam minda kita apabila kita telah baca jumlah yang pertama. Faham Hubungannya adalah kamal, syibih kamal ittisal. Tengok sambungan ayat tu. Fama, bukan sambungan ayat ni, soal ni yang nasyid tu lah. Famaza qala lahum. Apa habis tu Nabi Ibrahim cakap apa kat depa? Kat mereka. Fa ujiba bi annahu ajabahum bi qawlihi salam. Maka kita seolah-olah memberi jawab bahawa Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam kepada mereka. Okay. Contohnya saya bagi satu cerita macam ni. Zaid dah lama tak berjumpa dengan Ammar. Lepas tu bila mana Zaid bertemu dengan Ammar, Zaid pun menanyakan khabar Ammar. Ammar pun jawab kabar baik. Macam tu. Okey. Jadi nampak, Zaid menanyakan khabar Ammar, jumlah pertama.
Amar pun menjawablah khabar baik, itu jumlah kedua. Okey. Secara umumnya ataupun secara normalnya, apabila orang tanya khabar kita akan jawab kan khabar kita kan. Sama juga macam orang Arab. Orang Arab apabila diberikan salam, wajib menjawab salam tu. Jadi nak tahu apa reaksi orang kedua ni. Apa reaksi orang yang menerima salam atau menerima jawapan ni kan, menerima apa tu? Pertanyaan khabar. Okey. Mai jumlah kedua dia kata, oh, Ammar pun menjawab khabar baik, seolah-olah ada pertanyaan, apakah jawapan Ammar kepada persoalan tadi? Dapat kita tahu bahawa hubungan di antara jumlah kedua dan jumlah pertama adalah syibih kamal ittisal, tak boleh pakai huruf waw. Selesai. Seterusnya, yang terakhir daripada hubungan di antara dua jumlah, wa amma tawassut. Adapun tawassut. Tawassut bainal kamalain. Bila? Fabi an tattafiqal jumlatani khabaran aw insya'an. Kena ittifaq, kena serasi. Serasi di antara dua jumlah dari segi apa? Khabaran. Dari segi khabariyah. Maksudnya kalau jumlah pertama jumlah khabariyah, jumlah kedua pun wajib jumlah khabariyah. Aw insya'an, ataupun kena serasi dari segi insya'. Ma'a tanasubin bainahuma, dan wajib ada tanasub di antara kedua-duanya. Tanpa apa? Bila mani'ain minal atfi, tanpa ada halangan daripada ataf. Bila kita tengok balik kan, tawassut ni kan, dia adalah seolah-olah apa tu? Seolah-olah dia adalah lawan kepada kamal inqita' tadi. Tengok kamal inqita', apabila dua jumlah, satunya khabar, satu lagi insya'. Akan tapi tawassut, dua jumlah, kedua-duanya khabar ataupun kedua-duanya insya'. Lepas tu yang kedua daripada kamal inqita', tak boleh ada jami'an di antara keduanya. Kalau dekat sini, ma'atana subin bainahuma, wajib ada munasabah, maksudnya kena ada jami'. Lepas tu, bila mani'ain minal atfi, ni lawan kepada yang watazunnu salma tadi. Sebab apa? Watazunnu salma tu adalah apabila ada halangan kepada ataf. Ni bila tak ada halangan daripada ataf. So, untuk menghafal tawassut bainal kamalain ni, ingat balik kamal inqita' dengan syibih kamal inqita'. So, kita tengok contoh. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik di dalam kenikmatan, di dalam syurga. Wa innal fujjar, dan sesungguhnya orang-orang yang berdosa, lafi jahim, di dalam neraka. Ni jumlah pertama. Ni jumlah kedua. Okey, kita tengok satu-satu. An tattafiqal jumlatani khabaran aw insya'an. Kedua-duanya kena serasi, sama ada khabar ataupun insya'. Ha ni. Kedua-duanya khabar ke insya'? Innal abrar lafi na'im. Inna, isim inna, khabar inna, khabariyah. Ni sama juga, khabariyah. So, tattafiqul jumlatani khabaran, khabariyah. Ma'a tanasubin bainahuma, perlu ada tanasub di antara dua jumlah ni. Apakah tanasub di antara dua jumlah? Kita tengok, mula-mula Allah cerita tentang orang yang baik. Lepas tu orang yang berdosa, orang yang jahat. Jadi apakah hubungan di antara orang yang baik dengan orang yang jahat? Hubungan kata lawan, tadad. Ada hubungan? Ada hubungan. Ya. Lepas tu, bila mani'an minal atfi, ada tak penghalang daripada ataf? Tak ada apa-apa penghalang. Jadi, hubungan di antara jumlah pertama dan jumlah kedua adalah tawassut bainal kamalain. Yang di mana tawassut bainal kamalain wajib pakai huruf ataf. Sebab tu dalam Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Pakai huruf ataf. Ya. Kita tengok contoh yang lain. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kulu washrabu. Kulu. Ishrabu. Wa la tusrifu. Okey. Tengok jumlah pertama. Jumlah pertamanya apa? Kulu. Fi'il, fa'il. Washrabu. Fi'il, fa'il. Wa la tusrifu. Jumlah ketiga. So, kita tengok kat sini.
kita nak tahu hubungan di antara jumlah ni dengan jumlah ni. Anta tafiqal jumlatani khabaran atau insya'an. Dari segi khabariyah ataupun insya'iyah perlu serasi. Ni insya'i. Sebab apa? Sebab ni amar. Fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il amar dan nahi kedua-duanya adalah insya'. So serasi, insya' selesai. Satu. Ma'a tanasubin bainahuma, perlu ada tanasub. Maksudnya ada apa? Ada hubungan, ada munasabah di antara jumlah pertama dan jumlah kedua. Ni jumlah pertama dan jumlah kedua. Apakah hubungan di antara kulu washrabu wala tusrifu? Makanlah, minumlah dan janganlah membazir. Jangan berlebih-lebihan. Apa hubungan dia? Kulu cerita tentang makan. Ishrabu ceritakan tentang minum, makan minum. Wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Semuanya adalah di antara adab-adab makan. Tu tanasubnya. Okey. Dah ada tanasub. Bila mani'ain minal atfi, tidak ada penghalang daripada ataf. Mana ada penghalang untuk ataf? Macam watazunnu salma tadi. Jadi kat sini kita faham bahawa jumlah pertama, jumlah kedua dan jumlah seterusnya ini adalah hubungannya tawassut bainal kamalain, yang di mana kita wajib wasal, wajib pakai huruf ataf. Selesai. Okey, kita refresh sikit daripada awal. Untuk fasal wasal, kita perlu ada dua jumlah. Dua jumlah ni sama ada kita pakai huruf ataf ataupun kita buang huruf ataf. Kalau kita pakai huruf ataf, kita sedang membuat wasal. Kalau kita buang huruf ataf, kita buat fasal. Okay, so ada dua, fasal, wasal. Cumanya ada kaedah dia. Maksudnya ulama-ulama dah mengkaedahkan semua fasal wasal ni. Dia kata seandainya hubungan di antara dua jumlah adalah kamal inqita', syibih kamal inqita', kamal ittisal, syibih kamal ittisal, maka wajib fasal. Okey. Seandainya hubungan di antara dua jumlah adalah tawassut bainal kamalain, maka wajib wasal, pakai huruf ataf. Adakah satu je tawassut bainal kamalain? Tak, ada lagi, satu lagi. Wa yajibul waslu, wajib wasal, wajib pakai huruf ataf. Bila? Idza lazima ala tarkihi ihamu amrin qabihin. Apabila kita buang huruf ataf, itu membuatkan kita menyangka sesuatu benda yang buruk, maka wajib pakai ataf. Ini sekali ini. Wa yajibul waslu, wajib wasal bila? Idza lazima ala tarkihi, bila kita tinggalkan ataf, tiba-tiba tengok datang apa? Ihamu amrin qabihin. Datang sangkaan terhadap satu benda yang buruk. Contohnya macam mana? La wa ayyadakallah. La wa ayyadakallah. Ni sama macam contoh yang saya bagi tadi. Awal-awal Sayyidina Abu Bakar lalu jumpa seorang Arab pegang baju. Adakah kamu jual baju ni? La yarhamukallah. Jangan kata macam tu. Katalah la wa yarhamukallah. Sebab apa? Sebab bila dia tinggalkan ataf, dia akan lazimkan ihamu amrin qabih. Dia akan lazimkan satu sangkaan terhadap benda yang buruk. Seolah-olah semoga Allah tidak merahmati kamu. Dekat sini la wa ayyadakallah, seandainya dia buang waw, dia akan jadi semoga Allah tidak menguatkan kamu. Jadi huruf ataf dekat situ dia mengangkat sangkaan terhadap benda yang buruk, wajib pakai. Tengok penjelasan dia kata fa innal qasda ad-du'a'u. Kerana yang makna yang dia nak ini adalah ad-du'a'u lil mukhatab, doa kepada mukhatab. Walau tarakal atfa, seandainya dia buang huruf ataf, la auhama annahu du'a'un alaih, maka orang akan menyangka bahawa itu adalah doa yang buruk terhadap mukhatab, sedangkan itu bukan doa yang buruk. Selesai. Habis. So kalau kita tarik pada awal balik, dua jumlah perlu ada hubungan di antara dua jumlah untuk kita tengok sama ada wajib fasal atau wajib wasal. So kita tengok hubungannya, kalau seandainya kamal inqita', kamal ittisal, syibih kamal inqita', syibih kamal ittisal, maka wajib fasal. Kalau seandainya hubungannya adalah tawassut bainal kamalain, wajib wasal. Dan seandainya bila kita meninggalkan ataf, kita akan menyangka satu benda yang buruk, maka wajib ataf juga. Ya. Contohnya la wa ayyadakallah, la wa yarhamukallah.
Sa'alal Ma'mun. Ni ada satu faedah sikit hujung ni. Sa'alal Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Bani Abbasiyah. Dia pernah bertanya kepada seorang lelaki. Sa'alal Ma'mun rajulan. Dia menanyakan kepada seorang lelaki an syai'in, tentang sesuatu. Faqala, maka lelaki tu pun berkata, la, bukan. Dia jawab macam tu, bukan. Waja'alanillahu fida'aka. Semoga Allah menjadi aku sebagai tebusan kepada engkau. Nampak? Bila cakap dengan khalifah, wajib ada doa selepas tu. La waja'alanillahu fida'aka. Lepas tu bila Khalifah Al-Ma'mun nampak penggunaan huruf ataf kat sini, dia pun kata, faqala Al-Ma'mun, maka Khalifah Al-Ma'mun pun kata, lillahi darruka. Lillahi darruka ni maksudnya, wah, hebatnya hang. Macam tu. Hebatnya kau. Ma wudi'atil wawu mawdi'an qattu ahsana min hadzal mawdi'. Waw, huruf waw tidak pernah diletakkan di satu tempat pun yang lebih baik daripada tempat yang dia letakkan. Maksudnya tempat yang dia letak ni memang bagus sangat-sangat. Yang di mana kalau tak letak, makna dia akan berubah 100%. Macam mana dia akan jadi? La ja'alanillahu fida'aka, semoga Allah tidak menjadikan aku tebusan kepada engkau. Kan? Jadi bila letak huruf waw, la, bukan wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah jadikan aku tebusan kepada engkau. Selesai. Sekian dekat tu. Hari ni sepatutnya nak habis ilmu bayan, tapi tak sempat. Ni dah gerak habis laju lah. So kita tangguh ilmu bayan pada pertemuan seterusnya. Tinggal satu lagi, ijaz itnab musawah. Ijaz itnab musawah insya-Allah laju juga. Sebab apa? Sebab stam kita dah tengok. Selesai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10 muka surat. Okey ya. Okay, ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr.